why not aku cuba dulu walaupun bukanlah the best. Bila kita dah lama dalam sesuatu proses kan, sesuatu perjalanan, kita memang sebagai manusia kita nak jadi makin hebat dan makin hebat. Tapi itulah tak ramai yang sanggup untuk menjalani atau menempuh proses tersebut. Orang nak memang berada di puncak, tapi macam mana kita nak naik ke puncak tu tak ramai yang sanggup. Tak ramai yang nak melalui jalan yang mungkin berbatu ke, berpasir dan sebagainya. Itu saya bagi perumpamaan lah kan. So, dalam konteks berlari ni, saya dapat belajar daripada diri saya sendiri juga. Saya dulu takut untuk bertemu atau berjumpa dengan ujian-ujian baru dalam berlari, especially kan. Jadi saya fikir, why not aku cuba dulu walaupun bukanlah the best untuk orang, tapi kita jangan fikir hal orang, kita fikir hal kita je. Jadi saya barulah cuba untuk menerima sedikit demi sedikit. Okay, aku kena buat dulu. Walaupun mungkin aku punya masa slow ke, aku punya kaki akan kram dan sebagainya, itu bukan persoalan. Tapi persoalan dia, kita dah buat. Kita cuba the best dulu. Kita tak tahu kalau kita tak buat kan. Kita akan overthinking. Okay, mungkin kita akan itu ke, macam contohlah saya masa PNS Kairis baru ni pun saya fikir mungkin aku keren kan, mungkin aku DNF ke. Banyak soalan yang saya fikir masa saya tengah berlari tersebut. So time tu saya cuba lawan dengan mental. Maksud bila dah habis tu kan, dia macam tiba-tiba hilang, tiba-tiba pergi segala-gala persoalan atau pertanyaan yang saya fikir tadi. So dalam hidup ni korang kena cuba dulu buat, nanti korang akan baiki. Tapi itu adalah proses. Tak ada, kalau korang tanya mana-mana runner yang hebat sekalipun, semua bermula dari bawah. Bermula dengan buat dulu, nanti dibaiki, dibelajar dan dia akan berjaya. So korang yang baru nak mula ke, yang tengah berjuang ke, dah baru nak sampai peak ke, korang buat the best sampai korang puas hati, baru korang fikir balik korang nak kejar apa kan. Thank you.